Halo. Okey, nombor giliran seterusnya 13457249. Masuk. Amboi, Wak. Ha. Ni nombor giliran ke nombor IC ni, Wak? Biasalah awak banyak pelanggan. Wak. Saya Kau tak payah cakap, awak dah tahu kau ada masalah. Apa masalah kau? tadi kata dah tahu. Awak tahu kau ada masalah, tapi awak tak tahu masalah kau apa. Masalah kau, Wak. masalah kau. Saya ni terlalu cinta kat bini saya, Wak. Ha, Baru-baru ni kurang mesra lah, Wak. kurang mesra. Macam mana tambah mesra, Wak? Kau panggil bini kau apa? Mina, Wak. Patutlah tak mesra. Sakit, Wak. Terkejut saya, Wak. Wak ni contoh. Daripada dulu sampai sekarang ni. Wak tak pernah panggil bini wak dengan nama. Wak panggil apa? Wak panggil sayang, intan payung, kanopi. Wak panggil yang indah cantik saja. Nampak? Kenapa Wak tak panggil nama dia, Wak? Mana boleh panggil nama? Apa pasal, Wak? Wak lupa nama dia. Datuk ada lagi, Datuk. Ni, ada tips. Kalau kau nak bagi mesra dengan bini kau, Ya. kau kena alert. Peka. Peka. Okey. Pandai tak kau? Ni, contoh Wak. Minggu lepas, I jadi bini Wak. Ya, Wak. Sebelum tu, Ya. dia ada beritahu Wak. Dia beritahu, Wak. Bang, malam tadi saya mimpikan abang bagi hadiah saya rantai emas masa hari jadi saya. Huyu. Apa makna mimpi tu, bang? Nampak? Pasal Wak alert. Peka. Hari jadi dia, Wak bagi dia hadiah. Wak bagi dia rantai emas. Bukan. Habis. Wak bagi buku tak siram mimpi. Suruh dia cari sendiri apa makna mimpi dia. Wak alert, nampak? Wak alert. Terus. Malang betul nasib bini, Wak. Terus. Wak. Ni, saya nak bagi ada bunga kat bini saya. Bagi bunga pun nak kena tengok juga. Yang paling sesuai, tak? Nak kena tengok bunga tu dengan niat kau. Kalau cinta saya sejati, Wak. Sejati kau bagi bunga ros. Kalau cinta suci, Wak. Suti bagi bunga kekwa. Kalau cinta membakar jiwa, Wak. Membakar jiwa kau bagi bunga api. Bukannya jiwa kau bakar. Dengan bini-bini kau membakar. Banyak tanya orang kau ni. Ni, kau duduk. Aku tak habis lagi. Ni, jangan masa bercinta dia tulis surat cinta. Dah kahwin pun tulis. Tapi cuma bezanya, kali ni kau tulis pakai kertas color. Oh, yo. Kalau color merah tahu apa maknanya? Tak tahu, Wak. Cinta mekar. Wah. Kalau kertas kuning tahu apa maknanya? Tak tahu, Wak. Cinta sejati. Kalau kertas putih, Tak tahu, Wak. cinta suci. Oh. Kalau kertas hitam tahu? Tak tahu, Wak. Tak ada makna untuk kertas karbon. Wak. Sebab cinta, Wak. Ni saya cadang memang nak 2 orang anak je, Dua Wak. orang anak, okey. Pertama, Awaludin. Kedua, Akhiruddin. Habislah. Doktor pasal cinta, Wak. Dapat lagi satu. Accident, Wak. Ni. Kau jangan risau. Dengar Wak settle. Kalau yang mula-mula tu Awaludin, yang keduanya Akhiruddin, Ya, Wak. kau dapat satu lagi kan? Mana dah salah? Salahuddin. Wak, bagus, Wak. Tapi kalau dapat lagi satu lagi. Kalau tambah, kan senang. Tu dah ramai kan? Maidin. Wak, baik. Cepat. Vibrate, Wak. Okey. Kejap, Wak. Halo, Mina. Okey. Wak, anak Wak Mina ke salam. Mana kau kenal dengan anak aku? Saya kan menantu, Wak. Patutlah muka macam aku kenal. Okey. Dah. Balik. I love you. Itu juga lepas. Balik. Ya, terima kasih. Okey.